Hai Hage Maru. Makan malam siap. Jom kita makan. Malam ini saya makan nasi cuma lauk ikan kering. Mama juga makan nasi lauk ikan kering. Papa pula makan nasi lauk ikan kembung. Hey, macam ni tak adil. Kenapa pula Papa makan lauk ikan kembung? Hei, berundung! Kamu tengok ni, Papa dah dapat cek gaji Papa. Ha? Sekarang dah cukup bulan jadi Papa dapat gaji hari ini. Bagusnya, saya sayang abang. Wow, Papa hebat. Saya pun sayang Papa. Tapi gaji Papa tu tak banyak sangat. Bayar sini, bayar situ. Habis tak pernah cukup pun. Apa kamu cakap? Saya pun nak gaji juga. Saya nak makan ikan kembung. Hage Maru, apa yang kamu cakap ni? Kamu tahu tak macam mana susahnya Papa keluar bekerja nak dapatkan duit gaji? Papa meledak hujan. Melawan tiupan angin. Untuk menyara keluarga demi meningkatkan ekonomi negara. Papa bekerja keras tiap-tiap hari. Ucapannya bersemangat. Ya, saya pun nak ikut jejak langkah Papa. Tak jadi macam Papa. Macam Papa perut borai. Asyik! Kami pergi dulu. Hati-hati. Nak kerja. Dah lambat. Hage Maru, tunggu dulu. Papa kamu tertinggal benda ni. Pergi bagi dia cepat. Pergi cepat. Tunggu dulu. Nak kerja. Papa. Hage Maru, nanti sekolah kat sini bukan kat sana. Saya tahulah cikgu, tapi maaflah saya nak Hage cepat Maru, sekarang awak ni nak sebab pergi ke saya mana? nak pergi ke pejabat. Ke pejabat? Kesiannya, ambillah bunga ni. Teruknya keluarga awak tu. Awak kecil lagi tapi dah suruh awak pergi bekerja. Iyalah, sekurang-kurangnya biarlah habis sekolah rendah dulu. Terima kasih. Saya terharu dengan kata-kata awak semua. Baiklah, Ibu Alamak, apa dah jadi ni? Sebenarnya saya cuma nak hantar barang Papa yang tertinggal. Hei Hage Maru, awak tengoklah tu. Puan tolong bagi saya macam selalu ya. Iyalah. Papa? Nah, peliknya tiap-tiap hari awak datang. Apa awak buat dengan kulit-kulit roti tu? Adalah. Peliklah. Saya tak faham sebab tadi dia ada bawa bekal. Nanti dulu. Papa! Papa, nanti dulu tunggu saya. Hage Maru, tengok tu. Jeng. Wah, elok lagi ni. Ya ni pun. Papa, kenapa Papa tak pergi kerja? Hage Maru, tengoklah kat sana tu. Jeng. Alamak, apa Papa buat tu? Hage Maru, awak tengoklah tu. Ditangkap rama-rama pula. Dia ponteng kerja semata-mata nak bermain-main. Peliknya. Yang awak semua ponteng sekolah semata-mata nak ikut saya ni kenapa? Kenapa dengan awak semua ni pelik sangat? Hage Maru, jangan-jangan papa awak tu dah kena buang kerja tak? Sebab itulah dia jadi tak betul. Kena buang kerja? Yalah, tapi dia tak tahu macam mana nak cakap pada awak. Jadi sebab itulah dia buang masa rasa. Sebenarnya dia masih bekerja lagi. Iyalah, kesian papa awak tu. Sebenarnya dia sembunyikan penderitaan dia sebalik ketawa gembira dia. Saya nak pergi berhenti sekolah sebab saya pun nak pergi merayau dan main-main macam Papa. Tapi papa kamu pergi kerja kan? Tak, Papa kena buang kerja. Apa? Tak mungkin. Buat kerja. Tengoklah tu, papa kamu tengah buat kerja. Ya, peliklah. Dah pukul 12. Mari beli murah. Koleksi serangga ada, buku-buku terpakai ada, barang-barang terpakai ada, makanan pun ada dan macam-macam ada. Saya nak sandwich kulit roti. Baiklah, harganya 10 yen. Ya. Saya nak teh Cina. Baiklah, 80 yen. Saya nak bunga. Bunga ni 30 yen. Saya nak koleksi serangga tu. 200 yen. Baik. Patutlah Papa buat macam tu, dia tak jual. Ya, nampaknya papa kamu tu bekerja keras cari duit nak sara kita. Baiklah, kita mulakan mesyuarat. Disebabkan keadaan perniagaan yang tak memuaskan, jadi awak semua kemukakanlah kertas kerja yang baru. Baiklah Encik Hage, dah awak mulakan. Ya, baiklah. Alah, kertas kerja saya tak ada lah. Alamak, saya dah terlupa nak bagi pada Papa.
Kenapa tak ada? Saya tertinggal kat rumah lah. Awak tertinggal kertas kerja yang penting tu. Maafkan saya. Hati baru tak boleh jadi ni. Papa dah kena gera lah. Kesian Papa. Cukuplah tu. Papa saya bukannya bebal lah. Apa? Hagi Maru. Ya, dia suami yang hebat bekerja keras untuk kami sekeluarga. Sayang pun ada. Kalau dia seorang yang hebat, dia takkan jual barang-barang kat pejabat ni. Ya, dia bukan seorang yang hebat, tapi orang yang jahat. Tak, Papa tak jahat. Tentu ada sebabnya kenapa dia buat macam tu lah. Betul tu. Memang betul. Encik Hagida sebenarnya bukanlah orang yang jahat. Kenapa cakap macam tu? Encik Hagida mula jual barang nak tolong saya. Sebab gaji saya sikit sangat dan saya pula dalam kesusahan. Apa? Encik Hagida pinjamkan duit pada saya. Duit tu dia dapat dari jual barang ke pejabat. Dan kerja sambilan bersihkan tandas. Dia juga ambil upah mengilat kasut. Jadi macam tu rupanya. Sanggup dia buat macam tu, terharunya saya. Adalah. Iyalah. Tapi Encik Hagida. Apa dia cakap lah? Saya pun terharu juga ni. Encik Hagida. Kenapa cakaplah? Tapi sebagai balasan tiap-tiap hari dia makan bekal saya sampai habis. Dia memang bukan jahat, tapi orang paling kedekut dan pelik dalam dunia ni. Memang pelik pun. Papa orang nombor 1 paling kedekut dan pelik dalam dunia ni kan? Mama pula nombor 2. Dan saya nombor 3. Ya, jadi nampaknya kita lah keluarga yang paling kedekut dan pelik dalam dunia ni kan?